Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, hari ni boy nak kongsikan satu kejadian upper arm. Okay, upper arm Ford Ranger. Okay, kalau korang nampak dekat sini, nampak tu upper arm boleh patah bang. Okay, upper arm boleh patah. Okay, nampak upper arm pun boleh patah bang. Macam mana ni? Okay, nampak tu. Yang ni tunggu masa nak patah ni. Kalau korang nampak tu, dia bengkok tu. Dia bengkok. Dia duduk macam tu. Dia duduk macam ni. Kalau korang nampak tu. Okay, kalau upper arm yang gede, tengok upper arm yang gede. Jadi straight kan. Yang ni dah nak bengkok dah. Ni. Okey, nampak besi yang padu ni pun 2 layer besi. Kan 2 layer boleh patah bang. Ni. Besi padu bang. Kalau jatuh atas kaki memang bengkak, tak bengkak patah. Okey. Memang tak bengkak atau patah. Tapi besi ni, kalau nampak tu, dia 2 layer tu. Besi ni padu ni, macam mana boleh patah? Nampak? Besi ni bang. Okay, nasib baik buat ada standby satu. Buat ada standby satu. Okay, nasib baik kita ada standby satu. Malam kejadian dekat mall. Malam kejadian patah ni dekat mall. Kereta nak keluar parking. Bunyi lain macam. Bunyi kap. Tengok dah terkulai. Okey. Tengok dekat sini kan. Tengok dekat sini, dia macam ni kan. Dia duduk macam ni. Dekat tayar tu duduk macam ni, dia terkulai. Dia terkulai macam ni. Okey, dia terkulai macam ni. Nampak tu. Apa arm boleh patah bang. Okay, yang mana bukan nak cakap barang ni tak ada kualiti apa semua. Ini termaktub dalam ni, nampak ni Fomoko bang. Okay. Fomoko bang. Nampak Fomoko. Boleh patah bang. Original. Ni bukan barang Shopee, bukan barang aftermarket. Ini Fomoko bang. Nampak boleh patah bang. Fomoko original bang. Okay. So kalau bunyi bila kita corner kan, kalau bila kita corner bunyi kak ataupun steering korang sengit. Okey, steering korang tiba-tiba boleh sengit. Okey, korang check upper arm ataupun lower arm. Okey, upper arm ataupun lower arm. Kalau upper arm yang cetik, duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Bukan dia duduk condong macam ni. Dia duduk macam ni. Upper arm cetik tu. Okey, yang ni kalau korang tengok dekat sini kan. Tu. Nampak? Lain kan? Dah nak bengkok. Fomoko bang, Fomoko. Okey. Fomoko bang. Macam mana ni? Okey, bukan boy nak condemn jenama apa semua. Tapi kan kita nak, kalau dah bawa kereta, rasa kereta tu lain macam sikit, korang kena alert to be alert. Jangan ini bunyi apa ni, bunyi absorber tak ada. Okay, bila kita pusing, dia bunyi ketak. Lepas tu bunyilah, bunyi ketak-ketak ke, bunyi lain-lain macam ke, bunyi macam tu ke kan.
Bunyi macam dugong ke kan. Itu hati-hati. Okey, hati-hati. Mungkin ada barang nak patah. Okey, kemungkinan barang nak patah. Nampak tu dia bengkok tu. Barang original bang, besi original. Besi original ni. So yang mana ada masalah bunyi-bunyi tu, korang kena check lah. Sama ada lower arm korang ataupun apa arm korang, ataupun bush korang yang longgar. Okey, ni bush okey lagi. Kan, bush okey lagi. Bush semua okey, tak ada masalah. Tak ada longgar, tak ada apa. Okey. Ni pun ball joint pun okey lagi bang, ketat lagi bang ball joint. Ball joint tak ada longgar, tak ada apa ball joint. Okey. Ball joint. Duduk straight je ball joint ni. Nampak tu. Okey. Tak ada longgar, tak ada apa. Tak longgar pun ball joint. Okey. So boleh minta hati-hati lah ya. Minta hati-hati kalau beli barang ke apa ke kan. Okey. Beli barang ke kena check betul-betul. Okey, kena check betul-betul. Ni apa arm original lah. Fomoko. Okey. So yang mana ada masalah kereta, Ford Ranger ke apa ke kan, bawa datang dekat boy. Okey. Ni lower arm owner dah tukar, lower arm Ford Ranger. Dan ni lower arm Ford Ranger ni. Dia tukar. Sebabnya bush dia dah tak boleh pakai dah bush. Bushing lower arm, tapi kita nak kena press lah bushing dia. Lepas tu kita tengok yang mana ada masalah dia, kita jual lah. Tapi yang ni dah tak boleh nak jual dah. Tak boleh nak jual second. Sebabnya dia dah bengkok tu, dah bengkok teruk tu. Kalau pakai rasa 2-3 hari pun mungkin tayar ke mana, owner pun ke mana. Kan, kita tak nak macam tu. Okey. Ada masalah Ford Ranger, ada masalah ni, bawa datang jumpa boy. Okey. Kemungkinan dia dah sampai masa. Alright, itu saja.